Baru-baru ni telah keluar satu trailer filem Peluang Man. Tak silap aku, trailer ni keluar 2-3 hari yang lepas lah. Jadi, korang dah tengok tak dia punya trailer? Trailer dia lebih kurang dalam 1 minit 51 saat ke 15 saat, macam tu lah. Okey, jadi pada pendapat aku, filem ni agak brutal sikit lah. Berkemungkinan dia jalan ceritanya ataupun watak Borhan atau Keluang Man tu sendiri agak lari daripada siri animasi. Tetapi pada pendapat aku, mungkin ada yang tak boleh nak terima lah, tapi pendapat aku, sesuatu filem, yelah kita dah tengok animasi Keluang Man sebelum ni, tetapi untuk filem mungkin memerlukan sedikit perubahan. Okey, jom kita saksikan trailer. Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Tak payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Rohan, awak tak gila. Awak sakit. Dah lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa, aku lupa. Oh, agak gempak dia punya trailer tu. Brutal sikit. Dia tak sama macam animasi. Aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Tak sangka Syamsi. Okey, jom kita reaction sikit. Dah banyak Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam ruangan review filem sports dan entertainment. Okey, sebentar tadi kita telah saksikan trailer filem Peluang Man yang akan ditayangkan pada bulan 5 ni nanti. Okey, pada pendapat korang macam mana? Okey, aku ada tengok trailer ni sebelum aku buat video ni, aku ada tengok dia punya trailer. Jadi aku tengok dia punya komen daripada netizen. Ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, yang suka tu mungkin dia sukalah ya action. Salah satu scene ataupun action di dalam filem ni dia agak lain daripada yang lain. Tidak seperti animasi. Aku agak setuju tidak seperti animasi. Sebab ini filem. Kita jadikan basic saja untuk basic animasi tu dibawa ke filem. Tetapi untuk untuk babak-babak pergaduhan ataupun scene fighting memang memerlukan adegan-adegan seperti itu. Okey. Pada yang tak suka pula, mungkin mereka mengharapkan jalan cerita dia ataupun aksi atau babak di dalam filem ni mestilah sama di dalam animasi. Dan ada jugalah yang mempertikaikan kenapa Nasti yang menjadi watak Borhan ataupun Peluang Man. Kenapa ada yang mencadangkan jab sepatu, ada yang mencadangkan siapa daripada kumpulan Zero tu, siapa? Atu. Jadi pada aku tak kisah sesiapa pun boleh bawa watak Borhan ataupun Peluang Man ni, asalkan dia dapat memahami watak dan juga karakter dan juga jalan cerita. Pada pendapat aku, trailer dia agak menarik. Dia macam brutal sikit lah. Brutal. Lain daripada animasi. Mungkin ada lawak-lawak di dalam filem ni, tapi dia mungkin minimum. Tidak terlalu banyak sangat lawak berbanding filem superhero sebelum ni. Kebanyakan aksi superhero kita berpaksikan pada lawak lah. Contoh seperti Cicak Man. Ada satu siri TV dulu, kalau korang ingat lah, lakonan Zuriaya. Papaya. Itu diinspirasikan daripada siri animasi Popeye, kalau tak silap lah. Sebab tangan dia besar kan, macam buah papaya tu. Okey, jadi sebelum ni memang kebanyakan superhero kita yang dicipta ke layar perak mengambil berpaksikan lawak semata-mata. Tapi aku mengharapkan Peluang Man tidak macam itulah. Ada lawak, ada kelakar, tak kisah. Sebab Rohan ni pun dia seorang pesakit jiwa kan, daripada hospital Tumpoy.
Cuma mengharapkan tidak terlalu banyak sangat lawa. Kita mahu melihatkan aksi ataupun sisi lain watak Bohan ni di dalam filem. Okey, tak ada apa yang ingin aku ulas, cuma aku tertarik dengan trailer dia. Tengok trailer dah brutal, jadi diharapkan filem dia pun okey lah kan, tidak mengecewakan. Jadi aku ni tak pandai sangat nak review filem sebenarnya. Aku pun tidak dibayar untuk review filem ni. Cuma aku minat, aku suka. Aku bercakap, aku review berdasarkan pemahaman. Jadi apa, sama-sama kita tunggu tayangan Keluar Man pada bulan 5 nanti. Cuma mengharapkan filem ini tidak mengecewakan lah, itu saja. Okey, sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat, sila repost, komen, copy link dan share dan dikongsikan kepada semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.